Kenapa selepas lebih 800 tahun, dunia masih lagi menilai kekayaan menggunakan emas? Kenapa setiap kali berlaku krisis, perang atau kejatuhan ekonomi, manusia akan kembali mencari logam yang sama? Apa sebenarnya yang membuatkan 31.10 gram emas lebih dipercayai berbanding janji kerajaan, bank dan mata wang kertas? Dari bandar Troyes di Perancis pada abad ke-12 sehinggalah pasaran dunia yang penuh ketidaktentuan pada tahun 2026, ada satu perkara yang tak berubah. Troy on 31.10 gram. Satu ukuran yang sama digunakan beratus-ratus tahun dahulu dan masih lagi menjadi rujukan dunia hari ini. Empayar bangkit dan jatuh. Kerajaan bertukar ganti. Mata wang datang dan pergi. Tapi emas tetap kekal dengan berat yang sama. Itulah sebabnya emas ni sering dianggap sebagai mata wang sebenar. Ia tidak memerlukan tanda tangan sesiapa, tak memerlukan janji mana-mana kerajaan, tak boleh dicetak sesuka hati seperti wang kertas. Sepanjang sejarah, emas menjadi saksi senyap kepada setiap episod ekonomi dunia. Ketika ekonomi stabil dan kadar pulangan pelaburan tinggi, ramai orang melupakan emas. Mereka mengejar saham. Mereka mengejar hartanah. Mereka mengejar pulangan yang lebih besar. Tapi apabila keyakinan dah mula retak, apabila inflasi melonjak, apabila peperangan tercetus, apabila bank gagal, apabila krisis melanda, manusia akan kembali mencari sesuatu yang tak bergantung lagi kepada janji sesiapa. Dan ketika itulah emas menjadi tumpuan. Kita pernah melihat perkara ini berlaku selepas penutupan gold window oleh Presiden Nixon pada tahun 1971. Ketika krisis minyak, ketika krisis kewangan global, adalah ketika pandemik yang melumpuhkan ekonomi dunia. Setiap kali dunia bergoncang, emas menjadi tempat perlindungan. Bukan kerana emas berubah, tapi kerana dunia di sekelilingnya yang berubah. Hakikatnya tumpuan, kenaikan harga emas daripada sekitar USD 35 satu ounce pada awal era pasca standard emas kepada ribuan dolar hari ini bukan sekadar tentang emas menjadi mahal. Ia sebenarnya mencerminkan bagaimana nilai mata wang terus terhakis dari semasa ke semasa. Emas hanya menjadi cermin kepada keadaan sistem kewangan dunia. Sebab itu, sehingga hari ini, Bank Pusat seluruh dunia masih lagi menyimpan emas sebagai reserve strategik. Mereka faham satu perkara yang sama. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, emas adalah aset yang tidak mempunyai risiko pihak ketiga. Ia tidak boleh muflis, ia tidak boleh dicetak dan ia tidak boleh dihapuskan dengan satu keputusan politik. Mungkin itulah sebabnya selepas ratusan tahun emas ni masih lagi bertahan. Ia telah melalui peperangan, melalui kejatuhan empayar, melalui krisis kewangan dan melalui setiap janji yang pernah dimungkiri manusia. Dalam dunia yang sentiasa berubah, emas mengingatkan kita bahawa kekayaan sebenar bukanlah apa yang tertulis pada skrin, tetapi apa yang masih mempunyai nilai walaupun seluruh dunia berubah di sekelilingnya. Kalau anda setuju emas adalah aset perlindungan kekayaan yang terbukti sepanjang sejarah, boleh komen emas dan follow saya rapat-rapat untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.